Geng, raya dah dekat. Lagi berapa minggu kita nak raya kan? Lebih kurang dalam 2 minggu. Ni pun dah masuk pertengahan. Mana yang geng-geng solo dan baru yang solo tu kan, aku rasa aku nak share lah. Ada satu model ngam untuk raya pakai. Daripada kita naik bas solo, sampai kita ambil Vulcan S. Ni ada 3 biji. Tahun 2024, register pun tahun yang sama, mileage baru 7K dengan harga jualan 25,800. Boleh masuk loan kredit, minimum depo 1,700, bulanan 496 selama 84 bulan. Tayar depan belakang tebal lagi. Boleh tengok. Kita ada crash bar juga. Bulan puasa kau jangan beli air pula letak kat sini. Untuk lepas puasa boleh lah. Untuk kita ride balik kampung kan, sambil-sambil tu kan. Saddle box dengan top box. Yang besar ni top box ni. Tak payahlah kau letak dalam baju raya dalam plastik bag kan. Kita ada box, susun elok, gulung-gulung, letak dalam ni. Okay, phone holder. Berguna kat benda ni. Mana dah tahu yang mana tak lama balik kampung tu kan. Kan mencari orang kata alamat. Dah lama tak balik, lupa sesat. Ni guna dia. Google Map untuk kita balik ataupun Waze. Kita bagi sekali dengan windshield. Ini pun Vulcan S juga. Tahun 2015. Register tahun yang sama. CC 650 dengan harga jualan 13,800. Mudah-mudahan ada luck korang, motor ni boleh turun harga lagi. Kalau nak tahu detail, kita Roger. Boleh masuk loan kedai saja, deposit 8,500, bulanan 234 selama 48 bulan. Kita ada windshield untuk lebar, muka depan pun dah tukar ni. Lepas tu kita ada footrest, ngam-ngam, memang selesa lah untuk kita balik kampung ke apa kan. Handle pun dah tukar, pakai handle yang tinggi. Kita ada backrest, tapi rasanya kalau solo tak apa-apa sesuai kot. Siapa nak duduk belakang? Melainkan kalau kau isi buku apa, bag raya ke, isi baju ke, lemang ke, ketupat ke apa kan. Senang lah, ikat buat cantik, ikat dengan backrest belakang kan. Okay, yang ni dia punya saddle bag di kanan dengan harga jualan 13,800. Tinggi sebelah dia pula. Ini pun cantik kak. Tahun 2023 ada saddle bags, ada bag rest, tapi tak guna kot backrest ni kalau kau jalan single. Dan kalau ada pasangan, bolehlah pakai backrest ni. Tak nak kau buang je lah. Boleh masuk loan kredit 4,000 untuk deposit, bulanan 454 sama 84 bulan. Mileage baru 7K. Fikir-fikir kan, 2 minggu lagi kita nak raya. Tak lama dah. Hari ni pun dah puasa yang ke-13. Tak silap saya lah. Jadi ni ada pilihan hati mana yang nak. Daripada kita naik bas kan, saya cakap tadi, biar kita naik motor balik. Sekurangnya orang kampung, kawan-kawan kita tengok kita pakai Vulcan S, berbaloi lah untuk kita. Adalah air muka untuk kita. Apa-apa Roger, nak saya motor, jual motor, meh. Saya Azrul daripada TM Motor Kapar. Apa-apa, WhatsApp saya. Bye-bye.